sekeping emas hari ini mungkin jadi penyelamat masa depan anak kita nanti. Kita tak tahu bagaimana perjalanan hidup mereka nanti, tapi sebagai ibu bapa, kita sentiasa mahu beri yang terbaik, bukan sekadar kasih sayang, tetapi juga perlindungan dan jaminan masa depan. Sebab itu, setiap kali kita simpan sedikit emas, sebenarnya kita sedang kirim doa dalam bentuk tindakan. Doa agar anak-anak tak terhimpit bila waktu susah. Doa agar mereka ada sandaran bila kita tiada, sekeping demi sekeping. Itulah tanda kasih yang kekal nilainya, lebih kukuh daripada wang yang boleh habis bila-bila masa. Simpan emas hari ini kerana ia doa dalam bentuk nyata untuk masa depan mereka. Jom kita ambil peluang hari ini untuk bermula simpan emas dan adakan akaun junior.